Okey, jeruk maman dah siap dah. Okey, saya nak try tengok jeruk maman yang dibuat kemarin. Okey, sekarang ni, wah, dah dia bau dah. Jeruk maman tu dah bau. Okey, sekarang ni saya cuma ada 2 benda saja, jeruk maman dengan gelang masam. Saiz yang besar ni. Nasi panas satu. Saya nak test. Saya nak try makan. Jeruk maman. Dia jadi kuah dia banyak. Dia punya. Okey, kuah dia. Okey. Sepatutnya jeruk maman ni kena letak dalam satu bekas, potong dengan cabai, lepas tu bawang sedikit. Okey. Saya nak test. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya masam cantik. Kalau dibiarkan lagi beberapa hari, lagi dia masam. Lagi sedap. Ini ulama masam. Dia jeruk maman ya. Dia memang sesuai makan yang macam ni saja. Dia tak boleh campur dengan ayam, daging.